Kena hina je Samsung ni kan. Dah lah mahal, green line. Kalau nak di-compare dengan flagship yang lain, dah lah flagship yang lain tu spek lagi padu. Tapi harga Samsung mahal gila-gila. Tapi ada satu benda yang brand lain tak boleh nak lawan. Dia punya object remover dan audio eraser dia. Aku boleh kata memang padu gila-gila. Terutama kalau kata korang yang nak buang objek lah kan. Cuba korang tengok contoh ni kan. Kalau kata aku buang gambar anjing ni kan, okay? Yang penting kualiti dia tu memang mengejutkan. Tak nampak awkward, tak nampak pelik. Walaupun korang buang yang objek yang besar sekalipun, Samsung S24 Ultra ni dia punya AI ni memang boleh buang dengan baik. Korang boleh nampak dia punya gambar kualiti dia tu selepas dibuang tu, korang akan nampak macam wow, nampak tak? Padahal tadi tak ada pun tangan perempuan tu, tak ada pun lutut perempuan yang baju biru tu, tapi dia boleh buat nampak macam tak awkward. Brand lain aku tengok tak boleh nak buat. Terutama kalau brand yang jenama buah tu lah, memang tak boleh nak buat. Kalau dia buat pun jadi teruk. Itu adalah salah satu benda yang terbaik yang ada dekat S24 Ultra. Dan yang seterusnya, audio eraser dia memang gila-gila terbaik untuk nak buang bunyi bising background. Bunyi kipas ke, bunyi motor ke, bunyi orang bercakap ke, dia boleh detect. Kalau bunyi angin, dia akan detect bunyi angin. So korang boleh perlahankan bunyi angin tu. Dan yang paling penting, dia tak akan merosakkan audio asal kita. Contoh kita tengah bercakap ni kan, kita nak audio yang bercakap tu, dia buang bunyi angin tu, bunyi audio asal tu tetap jelas dan berkualiti, tak bunyi pelik ke apa, tapi dia boleh buang dengan baik. Banyak lagi feature yang best yang ada dalam S24 Ultra ni. Tapi Galaxy AI yang ada dalam S24 Ultra ni memang tak boleh nak lawan dengan brand-brand lain. Memang mantap gila-gila. So, nikmat apa benda lah lagi yang kau nak dustakan yang ada dekat Galaxy S25 Ultra kali ni.